Okey guys, pembentangan LOD 100 projek jalan menggunakan Autodesk InfraWorks. Okey, ni projek jalan dekat ni contohlah saya ambil dekat kawasan Sungai Choh. Daripada Sungai Choh ke Bukit Beruntung, dia ada jalan tu. FT 3208. Jalan ni ada ECRL lalu sini dengan ada kawasan perindustrian UNW, right? Ni saya assume je. Ni untuk modul syllabus BIM jalan saya lah. Bermula kat sini. Nampak tu ada arah ni ke Sungai Choh. Depan tu menghala ke Bukit Beruntung. So dekat sini saya letak terus 3,400 dia punya meter. Kilometer 3.4 lah. Sebab 3.4 kilometer daripada traffic light Sungai Choh. Okey, ni mula dia. Kalau saya bawa anak panah ke sini, anda boleh tengok. Ni starting dia. Kita boleh tengok lah. Ni menghala ke Sungai Choh, tu Sungai Buaya. Dan ni menghala ke Bukit Beruntung, Bukit Sentosa semua tu lah. Okay. So let's go. Kita jalan. Alright. Jalan. Okay. Kat sini you boleh nampak ada Sungai Serendah. Sungai Serendah kita tengok sikit. Jambatan Sungai Serendah. So jambatan ni dia lalu dekat Sungai Serendah. Bawah ni Sungai Serendah lah. Okay. Dan boleh tengok lah dia ada water pipe lah kan. Boleh tengok ada structure Okay, ada pipe kat sini. Alright. So kat sini kita boleh nampak utilities dia. Kita boleh nampak utilities. So baguslah untuk konsep kan. Kita nak tengok jalan tu lalu mana, jambatan tu dekat mana, sungai apa utilities yang ada kan. Okay. Okay, kita ke depan sikit. So dekat chainage 3,800 ada tanah perkuburan. Tanah kubur. Okay. So tanah perkuburan Kristian kat sini kan. Alright. So ni bagus lah. Ini bagus. Sebab bila macam ni, kita dapat tahu konsep jalan tu macam mana. Kat sini pun you boleh nampak ada utilities, ada pylon, pylon TMB kan, of course. Okay. So kita jalan depan lagi. Let's go. Kat sini ada ECRL. Ni ECRL ni dia tengah bawah under construction. Masih dalam fasa pembinaan. Dia dah naik pier semua dah kan. Dah pasang dia punya girder semua dah pasang dah. So ni laluan ECRL lah. Okay. Okay, ni kawasan perumahan. Okay, and then, alright. So, depan lagi. So, kat sini ada pylon lah. Kalau tengok dekat gambar raster image Google Earth ataupun drone ni pun, dia ada ni lah. Kan? Pylon lah. Saya letak lah pylon tu, patang pylon tu kat situ. Clear sikit. So, ni simpang menghala ke nama dia ni lah. Dia ada taman lah kat dalam ni. Ada taman. Taman apa dah. Tak nampak dah. Boleh zoom in lah. Taman Bukit Teratai. Macam tu. Okay, siapa orang Sungai Choh, orang Bukit Sentosa, orang Bukit Beruntung, tahulah. Saya pun duduk lain di sini kan. Kat sini dia ada banyak tapak binaan. Sebab kat sini ada banyak projek perumahan lah. Maklumlah, apa tempat laluan ECRL, apa nama ni, ada tempat perindustrian, kawasan perindustrian UNW. Okay. So kat sini dia ada simen ni, ini kilang konkrit ni. Simen. Dia plan lah. Plan kilang. Depan lagi. So depan lagi. So kat sini ada ni lah. Saya link dengan peta Google Map. So ni jalan ni sebenarnya macam dah siap sikit, dah siap lah sebenarnya. Ni gambar lama ni, tahun 2024. So that's why dia still under construction. Tapi jalan dia macam ni. Jalan dia macam ni, dah siap dah. Menghala ke dalam kawasan UNW Pro 2 semua tu. Sini kan hub automotif um, apa Malaysia kan. Hulu Selangor kan. Ni lah dia kawasan dia. Uh, ada UNW, ada apa? Ada Pro 2 kan. Kalau dekat atas sikit, dekat Berang ada ni lah. Ada Proton City semua tu kan. Okay. So dekat depan lagi, ni menghala ke Bukit Beruntung. Okay, ni tamat lah. So boleh tengok. Alright, ni menghala ke Bukit Beruntung lah depan tu. Ni menghala ke sana Sungai Choh kan. Ni jalan ni sekarang dia masih lagi under construction lah. Dia buat pelebaran jalan. Yalah sebab kat sini kawasan perindustrian kan. So in future akan berlaku peningkatan road level of service lah. So that's why dia buat pelebaran jalan lah kan.
Jalan dia tengah lebarkanlah jalan ni. Jadi 4 lorong, 2 arah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Nazmi Ismail. So, jika anda nak belajar dengan lebih lanjut tentang BIM for Road Project LOD 100 Conceptual Design menggunakan Autodesk Infrawork, boleh hubungi saya. Selain itu juga, saya juga mengajar Autodesk Civil 3D, Autodesk Navisworks dan Autodesk Revit. Revit ni kalau projek jalan ni untuk jambatan lah. Macam ni lah. Ni single span base lah kan. Dekat Sungai Rendah ni kan. Ni dalam infrawork ni dia automatic generate. Tapi kalau nak lebih detail pakai Autodesk Revit. Okay, that's all. Itu saja. Assalamualaikum.